Peter Kalimowski kali ni call up 29 player. Majority player yang di call up consider layak based on performance masa diorang. Mula-mula call up keeper Shihan Hazmi, Azri Ghani dan Haziq Nazli. Tapi dapat berita Azri Ghani dan Haziq Nazli tak sihat, digantikan dengan Si Izhan dan juga Suhaimi Hussein. Semua keeper ni boleh nak cakap deserve dapat call up lah. Tapi rasanya Shihan masih keeper pilihan utama Harimau Malaya. Setakat ni Shihan dah mencatatkan 8 clean sheet berturut-turut time dia diturunkan bersama dengan JDT. Kalau korang ingat 8 clean sheet ni daripada match bertemu dengan kelab-kelab di Liga Malaysia, korang silap. Sebab ada juga match yang Shihan clean sheet bertemu dengan Bangkok United dalam match Shopee Cup dan juga Makida Zelvia dalam match ACL Elite. Kehilangan John Irazabal dan Facundo Graces agak terasa lah juga. Tapi Malaysia masih ada Dion Kools, Syarul Saad dan juga Dominic Tan The